Okey korang, dekat tangan aku, Realme ada satu kotak misteri yang diorang hantar kat aku. Yang ada tulis perkataan Realme kat sini. And ada nombor 8. Apa dia agak-agak? Jom kita buka sama-sama. Okay. Tengok ni. Fuh, lama. Tengok ni. Dia macam Lego sikit. So, apa yang dia tulis? Realme. Okay. The end of boring flagship. Lepas tu kita ada Realme GT8 Pro. So kalau korang nak tahu kan, Realme GT8 Pro ni dia ada satu keunikan tau. Dia punya lens cover dia boleh tukar-tukar macam ada dekat tangan aku ni. Dia ada petak ada, bulat pun ada. And dia punya kamera dia ada collab dengan Ricoh. So Ricoh tu brand kamera. And let's buka. Interesting. Korang tengok ni. So, 8. Aku rasa dia simbolik kepada 8. Kalau diterbalikkan menjadi infinity. So, dia macam dia punya possibility tu endless. Ini filosofi lah. Aku rasa lah, aku main teka je. So, macam ni lah bentuk dia. Menarik giftbox Realme yang hantar ni. So, what do you think?